Dia orang tanya aku sebelum buat full review abang kerja apa? Ni lah kerja aku. Nah, ni lah kerja aku. Sebelum jadi full review, ni lah kerja aku. Ni lah kerja aku. Kerja kita, orang lelaki, memudahkan urusan isteri kat rumah. Jangan pemalas. Jangan duduk mengangkang kat rumah tu. Sekali buat kerja sikit lah Hanat. Tolong isteri, bantu sikit. Anak nak jaga. Masak, kau masuk rumah, kau balik kerja, kau berdarah je. Tolonglah sikit bini tu. Kan susah pun. Ni lah kerja aku. Ni lah kerja aku. Rumah jangan mengangkang. Jangan tenangkan diri kau je. Cuma kerja kau tak nak buat. Buatlah kerja sikit. Tak susah, benda senang. Bantu isteri. Nak anak, dia bagi anak. Mengangkang pun dah mengangkang. Apa lagi kau nak? Ingai. Bila bagi zuriat tu tolonglah dia pula. Nak sedap kau sedap kau je. Makan sedap nak. Tak sedap komplain. Bagi yang kita sebagai seorang lelaki kena memudahkan urusan isteri. Baju kau dia basuh. Okay? Pagi-pagi dia bangun dia siapkan sarapan tu. Habis bangun Bi, saya nak buat nasi goreng. Kerja kau bangun tak usul gigi teragak. Lepas tu keluar kerja, balik kerja saya ambil pun kali jamak betul. Sekali tolong isteri yang mula macam aku lah. Contohi aku. Orang lelaki sebelum kau nak buat kerja macam aku nak sebelum aku nak buat food review, aku kena bagi bini aku percaya dulu dekat aku. Dia orang tanya lagi, sebelum kau buat kerja food review abang kerja apa? Ya, kerja dah siap. Buat air.